Sekarang pukul 7 pagi. Kita nak bergerak ke Pendang untuk majlis nikah Afan dan juga Siti. So sekarang ni aku tengah tunggu diorang pick up kat rumah. Sekarang ni semua berkumpul rumah ibu dan diorang akan pick up aku dekat rumah. Kita akan pergi ke Pendang. Okay, so stay tuned. Sampai kereta lagi satu tengah memberi makan pada mereka. Ni driver pertama. Ni driver pertama. Ni driver kedua. Dua orang je driver. Tak ada driver lain. Okay, ni makanan kita order. Ada nasi goreng, nasi lemak. Apa tu? Oh, agak ada bunyi. So, dorang order kat makanan dorang. So, jumpa makan. So, kita dah habis makan dekat R&R Tapah. So, sekarang ni kita nak luncur ke Pendang. Kita nak ke Pendiang. Lagi berapa jam lah? Kalau ikutkan lagi 3 jam perjalanan. So, mari kita luncur. Pasal 5 lah. Akhirnya Syafiq baru nak jadi cerita pula. Finally sampai juga kita. Sangat cantik, sangat cantik. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Pekan Pendang sekarang. Daripada pukul berapa kita drive tadi? Pukul 7 kita drive, sekarang pukul 2.40 baru kita sampai dekat Pendang punya Pekan. Sekarang kita menuju ke homestay Mak Ngah untuk makan. Sementara kita tunggu petang untuk tunang. Okay, lepas tu nanti kita update apa-apa tak update, okay? Dah sampai dah kita ke Pendang. 3 kali sesat tahu tak? Sesat 3 kali dah.
Baran lah tu. Kalau kali ketiga sesat juga kau salah jalan, kita patah balik sebenarnya. Tengok siapa yang salah bagi location tu. Tengok sikit. Kali ketiga salah memang patah balik sebenarnya. Yelah tu balik sebenarnya. Sampai besar. Tiga kali salah. Macam kenal ni. Kita Okay, sekarang kita dah dekat Pendang. Kita dah dekat Pendang. Pendang kat mana? Kedah. Kita dah dekat Pendang, Kedah. Sekarang ready hari Jumaat pukul 5 nanti air akan tunang. So sekarang kita orang family tengah prepare, tengah relax sebelum ke majlis tunang. So nanti korang stay tune, okay? Bye! Ya, ikan ni buat yang basah dengan kering, lauk, lepas tu ulam. Sumpah lah. Tak kita orang tu. Apa kita tahu tu? Aku lagi tahu. Bodoh lah tu. Berapa tahun? So ni kita nak pergi ke homestay family. Maksudnya homestay bukan homestay mak ngau, homestay kita orang. Kita nak tidur. So let's go. Encik homestay ni ke? Memang ada kaki banyak ni. Oh, kita lah yang dekat. Kita dah sampai homestay. Ni kawasan homestay kita. Boleh lompat ni. Mandi. Homestay kita. Kalau sini betul-betul kita view kita Pendang punya. Sawah. Betul kita tidur bertiga? Tak, kau tidur dengan ibu. Tiga orang tu ni? Lepas tu ini ibu dengan Angah dengan tu. So yang ni dapur. Tengok macam mana. Lepas tu tak nak. Yang ni kawasan luar kita. Korang jantan-jantan lah nak takut. Buka ni. Kita buat room tour. Ni lelaki punya bilik. Ni lelaki ada aircon semua. View tu tak Pendang Pendang pula. View tu tak sawah. So ni kawasan. So apa tak? Sorry. So ni view dia. So nice. So nice. Okay, so kita sekarang tengah tunggu family Mak Ngah semua. Kita bergerak pergi ke rumah Siti untuk majlis pertunangan pada petang ni. So sekarang ni untuk kita yang side tadi datang tu, aku, Atik dengan ibu follow untuk pergi ke majlis tunang. So family Mak Ngah pun semua dah sedia, diorang pun nak bergerak dah. So let's go. Boleh tak? Weh. Nampak tu YouTuber tak? Bau ni lah, bau ni. Easy.
Sikit tadi. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Relax. Jangan gaduh. Orang mini ni ya. Mana depan mana belakang nak ambil daripada sini depan. Sini. Esok tu pergi. Cuba kat tutup telinga je. Kita ada pancing. So hai korang, kita sekarang pukul 9 malam. Kita nak pergi ke homestay Mak Ngah sebab kita ada berenai. So ni kita punya homestay. So lepas homestay kita orang dengan homestay Mak Ngah tu merasa ni dalam 3 minit je. Dekat je. Dalam 1 km je macam tu. 1 km kan. Lebih kurang lah. So kita nak pergi berenai. So stay tune. Buka ke? Aku dah buka dah. Aku sekarang boleh cuci je. Kalau tak Tengok orang lain. Tak, kata aku cakap confirm. Tuna orang ah. Besok dia nak jadi suami orang. Aku dia cakap. So hari tu dah boleh standby dah. boleh dah. Aku tak boleh. Hai. Gambar tadi siapa yang pegang? Allah. Dia tahu je orang kau. Dia buat. Okey, tak sini. Tak cantik. Buat ya. Oh betul. Wow. Tengok. Oi, kena kat Inatik. Sononya rasa. Ayo ambil. Buku bawah tadi kemudian tolak. Sekali. Ye, okey. Steady air. Besok aku nangis kan. Ha? Kalau aku nangis, potong muka ni, dia bedah muka aku. Wah, belagak siot. Belagak doh. So, kita dah on the way nak balik daripada homestay. So, jumpa esok. The next day. Tak payah. Tak payah. Function. Memang dah tu dia punya colour dalam. Busy. Macam ni. Setiap hari. Ya. Lah. Macam koila lah. Jom bang. Sabar. Angah belah sana.
So hai korang, so kita sekarang ni tengah on the way nak ke masjid. Sekarang ni dah pukul 8 berapa? 8.27. 8.27. Okey, dia nikah pukul 9. So kita nak sampai sana pukul 8.30 macam tu lah. So sekarang ni tengok, kalau korang tengok semua tengah tunggu, masing-masing nak jalan. So sekarang ni memang musim hujung cuai pagi ni. Nasib baik kita dah datang. Cantik hati sunset luar. Kau cakap je lah kau nak info aku. Gelak dah. Ifah je tu. Dia telur lagi. tak ikut darah lah dia punya tu. Buat tangan aku boleh kan? Nampak tak? Ah, nampak tak? Okey, aku Tak nangis dah hari ni. Tak nangis dah. Kau nangis ludah ah. Nangis, potong jari, ludah muka aku. Woi. Dah Dia rasa macam orang lain. Nak, sini. No. Asal kata no. Tutup. Ingat. Christopher mana bawah? tak tinggi sangat mendongak. Sini. Jom. Ada nak yang tu? Lekor. Tapi Ora bro. Okay, sekarang Alhamdulillah kita ada kat masjid. Aik nikah pukul 9. Sekarang 8.44 kita dah kat sini. Kita dah ready. Semoga semuanya dipermudahkan, lancar dengan baik, sah satu nafas. Kali ni kalau Aik nangis, kita ludah. Dia suruh. قائلين بالإحسان بالمعروف والأمر بالإحسان يا ذو الطريق Kemal bin Sururi, aku nikah akan nikah akan binayat nikah Sujinal Atikah bin Ibrahim yang berwakil walinya akan datang untuk menikahkan akan nikah dengan mas kawinnya sebanyak arsen 300 dan serta emas. Aku terimalah nikahnya bagi ibu Siti Atikah Ibrahim dengan mas kawin sebanyak tersebut. Dengan ini bertaklis kita saya tidak bermuasyarah dan makruf mengikuti saya Siti Atikah Ibrahim sama ada saya menikahkan dia dengan dia atau perasaan
atau dia dikatakan kata salah. Dalam 4 bulan gambar lihat itu lebih atau saya atau wakil saya tidak menggunakan pada zaman 4 bulan gambar lihat itu atau lebih dan dia tidak bisa punya issues oleh kemenangan mahkamah kita. Saya melakukan sebarang pelanggaran kuasa tubuh badannya penganiayaan atau dalam ini terhadapnya dan apabila dia menang kepada kami atau hakim syar'i dan sampai ada wajib dikisikannya atau hakim syar'i dan dia memberi kami atau hakim syar'i bagi pihak saya sebanyak RM10 Malaysia atau senilai dengan ini, maka pada detik itu ketalaklah dia kita masih tak pulang. Ku sadari inilah cinta, tiada ragu, dengarkanlah hidup cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hati. Alhamdulillah semua dah selesai dengan baik, lancar dengan satu nafas. Tapi kali ni kita mesti udah. Cuba dia cakap tak kalau aku nangis bukan bukan tu. Gerak jari aku. Diorang semua dendam. Dia cakap ada semua orang. Jom kita tunggukan. Oh, sekali ke? Sekali? Gambar ke apa? Okay, sekarang Alhamdulillah kita dah selesai majlis pernikahan Pari. Berjalan dengan sangat lancar, satu lafaz dan memudahkan. Okay, so lepas ni kita akan bersedia untuk hari resepsi juga. So korang kat sini stay tune okay untuk next. Bah. Mari rekod. Kunci ni.
Apa? Ha? Apa? So ni kita nak bergerak pergi ke Dewan kawinan. So let's go. Kita berkumpul dulu. Jom. Cepat. Sebagai suami dan isteri, silakan. Okey, persilakan. 1, 2, 3. Ini saya nak berjemput ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pengantin baru, abangku, hari selamat melayani baterai berminat. Kepada keluarga Penang-Penang, terima kasih banyak. Thanks for the hospitality. Daripada sarapan pagi, makan tengah hari, terima kasih. Jemput penangan di sini untuk perjumpaan 27 hari bulan. Terima kasih sekali lagi daripada kami, keluarga sini, kepada para Encik Haji dan sekeluarga. Terima kasih. Ramai menyetulah kita balik. Semoga selamat rombongan pengantin kita nak balik di Selangor. Jadi untuk berapa ada pada berapa So kita dah habis untuk majlis bersanding panggil anak budak perempuan. Majlis bersanding budak perempuan. So sekarang kita nak balik sebab lepas ni mungkin kita akan ada aktiviti apa-apa nanti. Ada apa-apa kita update, okey? Kita dah pening sini. Nak basuh muka. Minyak. Hai. Anak tu panas tak pulang ni. Oh dia. Mana tu? Dia tepuk tadi, dia bunyi kaki. Dia panas. Oh. Aman tak? Yes, Okay guys, sekarang kita nak pergi makan malam dengan family Mak Ngah. So diorang belanja dengan family Siti. So ni kita semua dah siap. So sekarang kita nak menuju ke restoran. So let's go. Sekali. Oh, tak. Apa tu? Dia suka. Open. Bye-bye. Sini mami. Mak. Sini. Oh.
kita beli kek air untuk orang tu tengah buat. Sekejap situ. Buat sini. Okay, tadi kita dah pergi beli kek. So sekarang kita on the way ke kedai makan balik untuk surprise kain. Okay, let's go. Okay, ni kita dah kabur-kabur. Ni kita dah standby di awak. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to Ain. Happy birthday to you. Happy birthday. Tak, 52 tak. Dia 25. Tak ada. Kasihlah suami. Super geli. Alamak. Time stood still, just like a photograph. You made me feel like this will last forever. Looking in your eyes, I see my whole life. Oh. Dah makan ni. Dah makan. Dah kenyang. Nampak ke ni? Sekarang kita buat apa? Kita belum lagi, baru bagi tahu. Sekarang kita dah kenyang. Saya nak berak dah. Makan, berak, tidur. So sekarang kita dekat homestay. Kita ada nak buat sikit challenge dengan pengantin. Let's go. Lari. Undilah 6. Cepat. Awesome dulu. Lagi sekali. Siapa menang? Ucap menang. Oh, lagi. Siapa menang? Siapa yang menang? Dia nak tunjuk. Ijan! A few moments later. Ijan! Aku tinggal letak benda. Kau kena biasa dengan mana dia bagi. Okey, sekarang kita ada 4 pasangan yang baru kahwin tahun ni. Kita punya game senang je. Tak, yang lelaki lat tali lat ah. Siapa duduk? Jom. Lat tali taplong. Jom. Cepat. Tak lain. 2, 3. Tak sama je dulu. Tak sama ulang. Oh, okey. Okey, tarik.
Okay. Okay. 1, 2, 3. Api mana? Bendang, bendang. Okay, dah. Okay, Lain. 1, 2, 3. Tak, ni yang paling last ni yang. Okay. Pada sini ni. 2, 3. Topik. Okay, so kena faham sikit. Haiwan tu siapa yang nak jawab, jangan terus jawab, angkat tangan dulu. Okay? Okay? Tak, kena cakap tagline tu. Hampir mana, hampir mana, hampir mana. Macam itu. Hampir mana, hampir mana, hampir mana. Dia tak ada masa. No rush, no rush. Okay. Okay, tak, sabar. Okay, benda ni sebenarnya dia ikut kuantiti. Tak, dia ikut kuantiti, dia ikut ni, Oh, tak, logik. tak. Dia ikut logik. Dia ni, yang sekarang ni ikut kuantiti lah. Ada 5 titik-titik. Dia tu. Tak, dia lima. Kuantiti haiwan tadi. Wah. Kawan gajah. Dan dia adalah dekat. Nyamuk. Dia ikut nyamuk. Wah. Selai mana? Lima ekor lipat. 5 ekor tubuan. Wah. Wah. Tinggerik. Tadi 5 ekor apa-apa. Kenapa tak ada bengkok dengan geli? Jangan gaduh. Sebab ni game ni yang menang mesti nampak macam kurang bijak sikit. Benda ni macam orang bodoh je fikir. Wah. Totong. Mana Hafiz? Betul. Hafiz mana? Okey. Cakap dulu Hafiz mana? Apa nak? Okey.
Senang. Atas meja. Luar. Keluar. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Dia tak buat bunyi dia macam ni je tadi. Dia tukar tadi Kita sama juga. Wah, anjing. Penguin. Berantu. Kopi mana? Berantu. Balik kan? Siapa kata balik? Aku tak nak balik. Salah. Benda tu Buah. Dapat Sulaiman. Siapa aku? Orang bukan. Baring ke? Ngomong. okey, dia dekat zoo. Jawab lagi. Dia dekat zoo. Tak, tapi haiwan ni eksotik. Cuma dia dekat zoo. Dia jarang ada. Kalau ada orang suka. Buah. Ah. Otter. Lari kampung. Ifan. Ada tak? Hitam. Salah. Otter. Hotel maksudnya apa? Memeran. Salah. Ayo. Slot. Yes. Slot. Ambil mana? Bukan tu. Buah. Kestrel. Kongkang. So. Kongkang makan. Muzik. Okey. Apa nama muzik? Okey, sini dia ada lagu. Kakak tua. Burung kakak tua. Kan dia ada lagu. Haiwan dia ni ada pernah ada lagu lah. Apa siap kau dia apa? Ya. Okey, aku bagi sikit. Okey lah, satu lagi muka dia. Muka dia. Buah. Kapibara. Yeah! Buah. Kita dah makan terkini. Okey, so far Engkau tak ada satu je. Farid 2, Ifan 2. Yang non kosong. Non. Dan Wah! Buah. Tengok muka pun tahu. Dapat? Kaki tengok kaki. Dia ni tau. Dia kena fikir logik. Apa kena-mengena dengan dia punya kaki tu? Kenapa yang Betul. Sekarang makan apa? 3, 2, 3. Okey, yang ni tak ada tanding kan? Buat maksudnya lagi 2 soalan bagi dah dijawab. Diam semua. Okey, kita jawab dulu.
Glue. Takkan kau awal-awal tak dulu? Buah, duduk. Tak. Duduk macam tu. Dekat cemuruk. Dekat cemuruk. Kadang-kadang dia boleh laju. Okay, kadang-kadang benda ni slow macam table tadi. Tapi kadang-kadang dia laju. Kucing. Tak lain. Kucing. Tapi lah. Tak boleh cakap. Benda lain apa ni senang je. Dia memang senang je. Ni last. Okay, ni last Buah. Santai. Kucing. Okay, markah keseluruhan. Kita dah buat teka kot. Dia bagi IQ tu rendah ke? Yang rendah. Semua daripada rendah ke atas. Yang mesti dia? Yang paling rendah. Markah 1. Letak pada. Okey, markah kedua terendah jatuh kepada Oh, suami isteri. Oh, dapat. Nanti boleh belanja kafe. Dia ni dulu dengan beramai-ramai. Tapi dulu. Jangan dulu pakai kafe kan? IQ yang kedua rendah. Jatuh kepada yang pertama. Tak, aku tahu kenapa dia panggil rendah. Dia yang boleh faham cik ini. Itulah. Sebab dia boleh macam ni. Okey, jatuh kepada nanti guna kat kafe Terima kasih. Okay, so sekarang ni terima kasih kepada yang join. Okay, boleh bagi ucapan ke orang pula kot. Terima kasih untuk kerjasama semua daripada bulan 2 sampai bulan 12. Kita dah berjaya dah selesaikan, walaupun 2 keluarga je kita selesaikan. Hashtag kita jaga kita. Pengantin bulan 5. Kita orang pun nak ucapkan terima kasih kepada semua, mana-mana yang tolong semua. Kepada semua yang tolong daripada A sampai Z majlis. Dia sambung Daripada Okeylah aku cakap. doakan kita orang bahagia, hingga ke syurga. Terima kasih Tuan Haji Mak Ngah yang banyak tolong. Sayang kau lah. Pengantin bulan 10. Terima kasih kepada keluarga Dalam Mangga banyak bantu kita orang daripada start majlis hingga akhir majlis. Dan terima kasih juga terima kita orang berdua dalam keluarga. hidup batu gigi. Tak tahu. So last, pengantin baru kita bagi ucapan. Assalamualaikum. Apa nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah membantu ikut sampai ke Pendang ni jauh. Terima kasih juga kepada yang terlibat dan tak terlibat, dan saya harap semua boleh terima lah saya punya isteri dia.
Kami dulu ni malu orangnya. Kerja dah. Kasih dia nak cakap apa? Rana. Okay. Ni je lah kerjanya. Siapa lawan ni? Nok ah. Next bulan. Sekarang alhamdulillah habis kita punya majlis semua di Pendang. Berjalan dengan lancar. Baik. Ni malam nak pergi dah? Dah malam ni pula dah kita fun-fun buat YouTube family semua. Sekarang kita nak pergi cafe tapi with kita bawa kita punya money lah, dompet. Okey, sebab dia orang pemenang. Boleh tengok video sebelum ni masih ada. So, dia orang pemenang, kita pasti habis dia. Okay. Beli tepi ada dengan jangan balik waktu ni. The next day. So, hai korang. Kita dah bersiap untuk keluar daripada homestay. Sekarang pukul 11 lebih. Nak balik. Masing-masing dah on the way balik dah tadi. Mak Ngah, Kak Daya sebab Kak Daya pergi Cameron. Lepas tu Kak Ira semua dah balik sebab diorang berlainan homestay. So, kita sekarang ni nak bergerak keluar daripada homestay. Dan kita akan cari makan kot. Apa semua kita tak tahu lah kita nak berhenti mana. Nanti stay tune je. Bye. So, kita dah habis ambil gambar dekat Pendang. Sekarang kita nak shoot terus pergi tu. Pergi makan dekat kedai nasi ganja tak silap. So, let's go. Okay. Sekarang kita jumpa kedai air gepuk kat area Pendang ni. Kebetulan tadi pergi Petronas. So, depan dia. So, kita makan kat sini lah dulu sebab Syafiq pun dah lapar. So, nak pergi kat Ipoh tu ambil masa dah 3 jam. So, memang lapar juga lah. So, kita makan berhenti kat sini lah makan air gepuk. Okay, jom. Let's go. Orang Selangor tak lari daripada air gepuk. Adik, anak. Air apa? Kita makan. Ya, tak boleh langsung suami dia duduk jauh. ATA dia 6 jam. Pukul 8 pun kita sampai. Sekarang baru pukul 1 jam. 1.31 mai. Gila bang. Okay. Nak kena sensor lah apa yang kau cakap tu. Gila lah. Pukul 8 bang kita sampai. Tak pernah dia korang. Ni jam sebab ada buat kenduri je kat tengah jalan ni. Taklah, aku rasa dekat highway kat tu. Memang lah. Tapi dia dekat-dekat highway tu orang buat kenduri. Kenapa? Ni kenduri juga ni. Luncur. Baru jalan berapa minit berhenti dah dekat R&R. Tak boleh langsung. Ni tadi kata pukul 8 sampai. Ni 8.47 sampai. Dia lambat. Lagi lambat. Nanti pukul 9 baru sampai. Masalah teknikal. Ada masalah teknikal yang tak apa. Adik okey tak okey? So, let's go luncur. Mak ai main berat-berat lah. Steady lah teh. Aduh mak salah. Steady je. Mantap. Ni apa sal berat pula dek. Ini tak lepas lagi doh. Perak tak jumpa gini. Oh, betul sampai. Tak lepas Kedah lagi. Lagu sikit. Dagang ngebarai dah ni ha. Bakang pada laju bawah. Kat mana teh? Tak tahu kat mana. Main lalu je. Salahnya sekarang ni kita ada dekat Jerman. Dah ada dekat Sejangkop. Nampak tu? Sejangkop, sorry. Tadi we love kampung Jerman. Balik Jerman. Tak sampai lagi Mat. Sekarang ni ada dekat rasanya tu Lumut Setiawan. View dia macam Pendang sikit lah.
ni dekat Sabak Berenang. Sekarang jam pukul 7.23 maghrib. So kita pun dah buat make up. So tak ada lagi 2 jam 30 minit lagi nak sampai. So let's go. Kita punya ATA sampai pukul 10. Steady adik. Steady lah. So kita dah sampai Semenyih finally pukul 10 malam. So terima kasih siapa yang tengok kita orang punya video. Kita nak ucapkan selamat pengantin baru dekat Farid dengan Siti. So kita akan jumpa dekat majlis bertandang belah Farid pula. So terima kasih sebab tengok. Bye, kita jaga kita. Nak Ku harap semua ini bukan sekedar harapan, dan juga harapan ini bukan sekedar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada dalam susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama